Bayangkan rumah kita duduk dalam kawasan Daif, bahaya, banyak kes jenayah. Nak jual pun nilai tak tinggi. Datang pemaju nak beli seluruh rumah flat kita dan bagi rumah baharu yang lagi cantik, lengkap dengan kemudahan moden dan selamat untuk anak-anak. Tapi timbul pula masalah. Walaupun 299 dari 300 orang penduduk dah setuju, satu pemilik hilang tak boleh dihubungi. Hancur harapan 299 orang yang lain. Tapi masih ada undang-undang lain untuk menghalau semua penduduk ini, iaitu Akta Pengambilan Tanah yang diluluskan pada 1960. Ikut akta ni, tanah apa pun boleh diambil oleh kerajaan, tak kisah walau hak milik Bumiputera ke, nenek moyang punya ke. Kalau kerajaan nak ambil, boleh ambil. Akta inilah yang digunakan di Kampung Sungai Baru zaman Tan Sri Anwar Musa jadi Menteri Wilayah. Jadi, kalau dah ada akta untuk rampas tanah, kenapa nak buat akta pembangunan semula bandar ni? PSP atau URA ni ialah jalan tengah untuk mempermudahkan proses meremajakan semula bandar yang dikelilingi flat usang dan projek terbengkalai agar boleh dibangunkan semula untuk keselesaan pemilik dan juga persekitaran. Flat yang wujud 40 hingga 50 tahun lalu kini terlalu usang yang memerlukan kos mengganti paip air dan wayar elektrik yang baru serta kemudahan lain yang lebih moden. Hak pemilik juga akan lebih terjamin dengan akta ini. Tiada isu tentang mengurangkan penduduk Bumiputera kerana peratusan kuota kekal dan jumlah kuota meningkat dengan kuantiti unit. Jangan tolak pembangunan hanya kerana berbeza bendera. Nanti yang jadi mangsa ialah penduduk sendiri.